Ramai orang tanya pasal standing cooker kan? Biasalah, sebab barang dapur ni beli sekali pakai seumur hidup. Jadi ini dia Elba Mastro. Walau memang cantik sebab dia guna digital panel, nampak mahal terus dapur tu. Jom kita tengok burner dia. Untuk 3 burner ni semuanya 3.7 kW tau. Jarang-jarang kan ada standing cooker yang ada power macam ni. Nak goreng ayam sekejap je dah masak. Lagi 2 burner ni 1.7 kW tau. Boleh tahan kan? Ada pan support kas air berat dan kukuh tau. Letak periuk besar, confirm gagah, terjamin tak terpelanting periuk korang tu. Bahagian knob dia pun memang model Gen Z. Pegang tak licin, nak pulas pun smooth je. Ini part paling win. Untuk oven, dekat sini ada digital panel tau. Korang boleh set semua benda termasuk buzzer. Kalau tengah masak pun tak payah jenguk oven setiap 5 minit. Bunyi je dah tahu siap. Saiz oven dia 135 liter tau. Besar kan? Boleh grill, defrost, air fryer, roasted. Semua boleh, banyak lagi function dia. Pintu oven dia double glass. Luar tak panas, budak lalu pun selamat. Part paling rare dekat oven ni, dia ada pintu soft close. Gaduh laki bini pun tak ada hal. Nak tutup pun senyap je, tak ada tak. Memang rasa premium habis. So kalau korang nak standing cooker yang ada style modern, banyak function TikTok macam ni, Elba Mastro ni memang tak macam ni. Okay, jom datang ke alat dapur sekarang.